Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya Diana Amni Raisya dari Sekolah Kebangsaan Mercun Jaya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang yang Derhaka. Alkisah, di sebuah perkampungan nelayan yang miskin, tinggallah sepasang suami isteri tua bersama anak tunggal mereka yang bernama Si Tanggang. Si Tanggang ialah anak yang rajin tetapi menyimpan impian untuk mengubah nasib keluarga. Dia sering melihat kapal-kapal besar berlayar di lautan dan berangan-angan untuk berlayar ke kota mencari kekayaan. Pada suatu hari, Si Tanggang membuat keputusan untuk merantau. Berat hati ibunya melepaskan Si Tanggang. "Anakku, janganlah lupakan kami di sini. Ingatlah asal-usulmu," pesan ibunya sambil menitiskan air mata. Si Tanggang memeluk erat kedua ibu bapanya dan berjanji akan pulang apabila sudah berjaya. Si Tanggang menumpang sebuah kapal dagang. Dia bekerja keras dan menunjukkan kepandaiannya dalam berniaga. Berkat usaha dan kebijaksanaannya, dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Dia memiliki banyak kapal dagang dan barang dagangan. Si Tanggang kemudian berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik jelita. Beberapa tahun berlalu, Si Tanggang berlayar ke merata tempat. Suatu hari, kapalnya berlabuh di sebuah pelabuhan yang sangat dikenalinya. "Ya, itulah kampung halamannya." Berita kepulangan Si Tanggang tersebar luas. Ibu bapa Si Tanggang yang telah tua dan uzur segera pergi ke pelabuhan untuk menemui anak kesayangan mereka. Ketika ibu bapa Si Tanggang menghampiri kapal, mereka melihat Si Tanggang sedang berdiri megah di dek kapal bersama isterinya. "Tanggang, anakku," jerit ibunya gembira sambil cuba memeluk Si Tanggang. Tetapi Si Tanggang menolak mereka. Dia berasa malu melihat ibu bapanya yang tua, lusuh dan berpakaian compang-camping di hadapan isterinya. "Siapakah orang tua ini? Aku tidak mengenalinya," kata Si Tanggang dengan angkuh. Isteri Si Tanggang terkejut. Ibu bapanya pula teramat sedih mendengar kata-kata durhaka daripada Si Tanggang. Ibu Si Tanggang kemudian menadah tangan ke langit. "Ya Tuhan, aku bersumpah, anak yang aku kandung dan lahirkan ini telah durhaka kepadaku. Jadikanlah dia batu." Tidak lama selepas itu, langit menjadi gelap. Guru berdentum-dentum dan kilat sambung menyambung. Angin kencang melanda dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal Si Tanggang terumbang-ambing dipukul ombak besar. Tiba-tiba, kapal itu terbalik dan Si Tanggang, isteri serta anak buahnya berubah menjadi batu. Cerita ini mengajar agar kita tidak sesekali melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa. Kita hendaklah sentiasa menghormati dan menyayangi mereka kerana syurga di bawah telapak kaki ibu. Walau setinggi manapun kedudukan kita, kita tidak boleh bersikap angkuh dan sombong, apatah lagi menderhaka kepada mereka yang telah membesarkan kita. Ingatlah, perbuatan durhaka akan menerima balasan yang setimpal. Sekian, terima kasih.